Sebentar tadi Cik Nam Daniel telah dikedudukan di bawah Seksyen 14A, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, yang mana anak guam kami telah mengaku tidak bersalah dan konfirm. Jadi hari ini merupakan satu pemula kepada satu proses undang-undang yang panjang. Jadi pada peringkat ini kami tidak ingin mengulas lanjut mengenai apa-apa fakta kislah. Ya, kami juga percaya sistem kehakiman negara kita akan beri ruang adil kepada semua pihak. Satu lagi, kami menyeru kepada semua, jangan buat andaian, jangan buat spekulasi. Biarkan kami pembelaan, biarkan pihak pendakwaan Jabatan Hukum Negara, biarkan Mahkamah Yang Mulia jalankan tugas masing-masing. Kepada penyokong Nam Daniel, terima kasih. Teruskan percaya, keadilan di akhirnya akan terlaksana. Okay, obviously Naim akan memohon untuk dibicarakan dan untuk lawan kes. Dan untuk kes ini akan berlangsung pada 18 hari bulan Ogos. Sebutan. Terusnya. Tadi jaminnya apa? Kita jamin RM12,000. RM12,000. Telah ditetapkan. Pasport? Pasport antarabangsa diserahkan kepada pihak mahkamah.